Hai abang, you Grab rider ke? I Grab rider. Kalau hari ni saya bayar 100, bolehkah saya ikut you kerja? Betul ya? Ya, betul. Okey. Betul ni ikut kerja? Ya, betul. Ada hemat. Okey, ada. Ada order. Okey, let's go. Berat lah abang, setiap hari. Ya, setiap hari macam ni. Pagi biasa I ambil wifi, I hantar pergi kerja, then I baru sambung Grab. Sebenarnya before this wifi tak kerja, I je kerja seorang siang dengan malam. Tahun 2025 ni kita orang komitmen makin bertambah dengan anak dah start sekolah, banyak benda nak kena bayar. Wife terpaksa kerja lah, so I rasa macam agak sedih sikit lah. Sepatutnya kita lelaki, kita kena provide semua, tapi I tak boleh nak provide semua tau. Dia terpaksa kerja untuk support I juga. Biasa kalau lambat akan kena marah. Depend on customer lah. Orang customer marah pun kita tak boleh nak marah balik. Tahan je. Be professional lah. Kita kena tunjuk servis yang bagus lah. I tak boleh nak kata penat lah sebab I nak membesarkan anak. So nak tak nak, penat ke tak penat kena buat juga. Habis ni saya akan ambil wifi. I boleh lawat rumah abang? Boleh. Boleh ya? Boleh. Musuh. Hai. Ni wifi ni anak first baru 7 bulan. Hello. Kadang-kadang I rasa penat kerja kan. Teringat anak-anak, I jadi macam semangat lah. Saya pun teman dia. Sebabnya macam saya lepas balik kerja tu, saya teman dia. Tadi I ada teman abang juga. Pernah lah. Sebab beg tu berat, itu yang buatkan kita penat. Tapi kalau balik rumah, sehari-hari minta saya urut dia. Hari-hari. I pun balik rumah 12 malam, pukul 1 baru tidur. 6 pagi dah bangun. So I kurang masa dengan family lah. Tak ada benda yang lebih penting daripada diorang lah. Saya akan dahulukan diorang dulu. I cuba jadi yang terbaik lah. Walaupun sekarang ni I tahu I hanya Grab rider, I akan cuba yang sehabis baik lah. Apakah impian abang? I sebenarnya kalau boleh, I nak ada rumah I sendiri. So sekarang ni rumah sewa, I nak ada kereta sendiri. I nak family I semua senang lah. I mungkin tak lama dengan Grab, so I akan cari kerja yang lain lah. Minat, I suka edit video and I suka buat video. I nak jadi content creator. Itu you minat lah. Yes, I minat. Okey, saya ada satu surprise untuk abang. Apa tu? Okey, abang. Yang ni untuk kamu. Apa ni? Yang ni Oppo Pad SE. Oppo tablet. Uish. Ya. Oh betul lah? Ya, untuk you punya. Oh, You minat edit video kan? Ya, You minat. boleh guna. Thank you so much bro. Okay bro. Ui, macam tak percaya lah. Ni dia pun ada kids mode lah. Anak-anak pun boleh guna. Dia memang suka edit video. Oh. Dia kalau macam hobi dia kan, saya suruh dia ambil video. Dah dia lah. Saya pasti nanti dia edit lah. Wow. Ini Oppo punya. Asal you buat Grab kan, kalau you guna, you boleh adjust itu brightness lah. Dia punya bateri pun tahan lama. Abang belanja saya. Hai, saya belanja. Okey, belanja. Okay, thank you. Panjang hidup, 30 tahun. Tak pernah orang bagi macam ni. Ni first time lah. You happy lah? Sangat happy lah. Bapa, Mami nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab hari-hari bantu Mami jaga anak, urus rumah, selesaikan tanggungjawab Bapa dengan baik. Terima kasih. Dia seorang suami yang bertanggungjawab. Mami, ni Baba, ini Kakak. Wah, satu family ya. Ambil gambar. Okay.